Bila kita berfikir tentang pemimpin Islam, fikiran yang kita bayangkan dalam pemikiran kita sudah pastilah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta tokoh-tokoh cendekiawan lainnya. Namun, terdapat salah seorang insan istimewa yang bernama Muhammad Ali Jinnah ini telah menjadi inspirasi di seluruh dunia Islam, yang menyatakan bahawa kita mampu membina sebuah negara Islam yang bebas beragama, berpegang kepada prinsip dan kekuatan ummah. Dialah Muhammad Ali Jinnah, bapa kemerdekaan Pakistan. Dialah yang merancang konsep Pakistan dan dia ingin membebaskan negaranya dari cengkaman British Raj. 25 Disember 1876, Muhammad Ali Jinnah lahir di Karachi, berpendidikan tinggi kerana kekayaan keluarganya. Setelah dia menjadi remaja, dia belajar di England berkaitan dengan bidang peguaman dan undang-undang. Ketika itu dia melihat kekejaman British di India. Kerana itulah dia bergabung dengan India Community sebagaimana Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Namun, perselisihan antara agama menyebabkan dia memasuki India Muslim League dan dia rasa Islam akan hancur jika India moden terbentuk. Dia akhirnya mencadangkan agar Pakistan diadakan. Akhirnya dia menjadi bapa kemerdekaan Pakistan yang meraih kemerdekaannya pada 14 Ogos 1947, beberapa hari sebelum kemerdekaan India. Meskipun begitu, dia akhirnya meninggal dunia pada 11 September 1948. Namun, jasanya dan pencapaiannya dalam membuatkan Muslim India bertahan dan hidup dengan aman dan sentosa. Terima kasih kerana telah menonton video ini.